Kena. Besar tadi Uji? Macam besar tahu lah, tadi dapat yang besar-besar ke. Yang ni budak-budak tu kan. Tak kena? Ada? Ada. Ke sangkut lah? Tak lah, besar tu kan? Apa yang jaket sangkut nampak tu. Tu kena? Check up. Check up kot. Kuat juga nekan Tak ada tarik-tarik ke, tak ada roller drag ni. Layan memang saya asli je banyak Saya kat comel dia tu orang. Kecil sangat, kita lepaskan. Saya kat yang beriman. Comel. Wow. Dari dia lah. Assalamualaikum Nat. Masih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada saudara-saudari bro serta sis yang budiman. Kali ni berada kat Pulau Pasir. Pada video yang lepas aku bergasak ladyfish. Bergasak memang bergasak, tapi nak landedkan ladyfish tu memang susah. So aku decide aku akan repeat balik. Dan memang bergasak bro. Memang banyak aku landedkan ladyfish. Terbalas lah maksudnya. Tonton video ni sampai habis. Baju oren keluar sekejap. Uji, say my line sikit. Let's roll. Jom. Asal kau bunyi tak kena ya? Yes. Yolah. Besar siul. Layan. Mana? Ke kanan. Ayam. Tak ada maaf bagimu. On. Yes. Alhamdulillah. Kali ni kena. Besar bib ni. Ladyfish yang beriman. Mantap. Kena. Tarik Puji, tarik. Double strike. Bucuk lagi. Ya Allah. Okey, kejap jangan Puji sorry Kena. Besar ni. Yang kau bawa Puji? 3. Try lah. Ada drink mana ni? Tak ada. Tak ada Dekat lah
Ha. Kat dalam ni korang tu. Yang ni kena. Antara light pula. Ini yang kita nak daripada tadi. Sikit lagi. Sikit lagi. Naik. Yes. Alhamdulillah. Okey. Ini dia. Lady fish yang kedua. Kilat besar. Mantap. Besar tu. Besar tu. Mantap. Saiz. Weh. Oh, depan ni. Tolong kata dia tarik. Gemuk lah ni. Oh, tu situ. Mana cik sikit. Ini kecil-kecil comel. Mantap. Gemuk juga. Oh Allah. Tak kena. Putus shot. Putus tu. Macam mana boleh putus ah? Makan ni pula. Tak ada. Pakai jig payah. Abang sekali cuba. Dah sekali tu cuba. Okey, terima hook. Kau tunggu kau bulan pula dah lebih. So pakai jig memang tak boleh bro. Yeah? Tak apa, kita try pakai treble hook. Tak boleh ya. Jig memang susah nak lekat. Lekat tapi susah nak lekat. So kita pakai treble hook je lah. Okay. So inilah dia gaya dia. Kau beli satu hook yang belakang ni boleh letak treble hook. Kat kedai-kedai yang terpilih Poji lagi. Besar Poji? Dia macam ni drag dan jerit. Ha? Jauh ah. Dia macam drag dan jerit. Ke biasa? Ha? Biasa eh? Yang besar tadi terpas. Okey, jadi ni dia. Sejum. Ultralight dah putus. Aduh, lepas lagi. Putus apa? Jadi kita try pakai set. Tak berapa light je. Ha? Kangkang? Memang ada fight lah eh. Wow. Lepas ke? Ada Pak Ji. Dah kena. Masih ada. Yes. Dah. Kena.
Kena lagi. Faham ya? Yes. Alhamdulillah. Tak tahu yang ke berapa ekor ni, keempat rasanya. Woi. Oh, melompat sekali. Yes. Mantap. Ini kecil sikit. Tapi ni comel je. Tu. Tak kena. Poji besar juga. Okey, aku dah naik. Okey, naik. Poji naik lah. Lepas. Poji naik. Ni. Lucun. Yang ke berapa aku dah tak ingat lah. Rasa kelima kot. Kelima ke enam. Burung. Comelnya burung tu. Serong Poji. Oi. Macam kena kawan dia tu. Kena kawan lah. Alam. Betul. Sekejap. Okey. Kenapa ni? Titi. Ya. Talang. Alamak. Bukan saja ada ladyfish, ada juga talang. Agaknya mana gila tadi talang ah. Talang bro. Talang yang beriman. Yes. Alhamdulillah. Wih, cabut terus. Ladyfish yang ke-7, ke-8, ke-6. Tak tahu lah. Ladyfish yang beriman. Dendam aku terbalas bro. Yang lepas aku ada buat video pasal ikan ni juga. Dan ikan ni banyak lah yang aku mancing terlepas. Dan aku dapat landedkan 2 ekor je. Tapi ini hari aku repeat semula. Datang semula ke sini. Dan ya, kita akan cari lagi yang saiz-saiz. Yang kecil-kecil kita lepas kalau dapat. Itulah dia. Yang penting hajat aku nak datang balik tempat ni untuk landedkan ladyfish dah tercapai lah. Poji caster power lah. Yay. Yeah. Jadi macam mana dengan video tadi, story yang beriman oi? Paduan. Kita jumpa di video akan datang. Bye bye.